Okey, Mon. Lulus. Okey. Sekejap. Tadi. Okey. Tunggu ada. Bawa dia. Bawa dia tu. Dia satu kali. Buka semua di depan. Bisa bagi saya. Saya dah tunggu ni jadi. Masuk dalam ni. Masuk dalam. Oh. Buat sini dah. Ya, ni. Depan dah. Bang, ambil kat bawah ni. Bawah ni. Mr. Nur Misan Jumain, otai kita daripada Johor. Pembantu perikanan Mr. Khairul daripada Pahang. Ada. Saiful Bahari, pioneer dalam dunia arwana, pembantu perikanan, dan Syed Rizal Al-Atas, rakan saya. Okey. Yang kaki bawah ni. Kalau awak ni masuk. Ada komputer ya. Tarik kaki bawah. Ujung tak ada. Bang, yang bawah ni masuk kat kaki tau. Dah. Okey. Dah ready ya? Dah. Cik lubang dia. Cik masuk kat lubang tu. Apa? Pijak kat ni. Aduh, takut. Tak mau masuk kat lubang tak apa, pijak. Sekejap. Dah? Okey? Okey. Sistem overflow dia. Nur Misan, Kunci mana bang? Tepi ni. Syed Rizal, Mana? Nur Misan, Saiful Bahari, Settle khusus. Sana bawa kemari. Apa? Rapat ke tepi terus ya? Rapat tepi dulu Rapat tepi terus. Rapat. Ada apa ni? Tengok kat mana? Nak apa ni? Nak apa? Apa dah? Okey baik. Ha? Tangguh apa dia? Tengok kejap dia orang jerit tu. Yang dekat
Dia macam nak dekat kan. Dan kita orang naik ni kan. Gang ni. Dapat. Oh, okey. Baru naikkan dulu. Dah. Dia boleh pusing badan. Okey, bawah dah. Rapat dah. Bawah kan? Tarik pergi tekang tu. Tarik tekang. Tak tegang. Bawah tak tegang kan? Lepas saya tumpul. Okey. Okey. Rapat. Okey, rapat angkat. Tembak. Sama. Angkat kaki bawah. Kamu ni ada makan pula. Ya? Ada makan ikan pula. Hari ni. Ada makan. Oh, ada kalau. Dia tahu menu dia macam. Angkat mana? Tahu kalau ada ambil. Okey, yang angkat tadi tu. Cepat buat atas pelampung. Ni gambar. Buat atas pelampung. Yang tu. Bawah. Yang tu. Buat atas pelampung tu. Tu. Okey. Ni. Kira ni berapa ekor ni? Silver. Silver. Silver arwana. Silver gold tu. Wah, walaupun silver lawa babe. Woi, Dia kena direct sunlight. memang masterpiece eh. Direct sunlight tu. Direct sunlight. Apaan? Ni last service bila bang? Last service bila bang ni? Alamak, ada koi pula. Oh, ini bagi makan Tu rumput eh? Jadi besar ah. Besar ah. Oh, Ada berapa ekor? Berapa ekor dah ni? aku ambil video. Video. Right, bawa ke tengah. Tak apa, nanti cari dalam YouTube kan. Tahu tak? Ngangkat dulu. Ada lah. Mana yang ni? Ha? Yang koi ni. Ada? Yang koi ni. Koi. Koi lah, faham. Tepi. Ni buat sing. Ada telur ah, jual apa lah. Ada. Ada. Ya. Kan yang tu boleh ni. Ada anak ni. Salim. Ada anak ni. Oh, ada. Cik Lim ada anak. Ada anak. Ada anak. Baldi. Tahu. Telur keluar dah. Telur kuning. Oh, biar. Jangan. Biar dulu. Telur. Dia. Ni. Len. Boleh tung. Oh, ini dah jadi minta semua ni. Minta kalau. Kamu biar dulu ya. Jangan ni. Relax dulu. Awak tenang. Relax. Jangan kelam kabut. Ni pun ada awak. Moh. Mana ni? Jangan bagi mulut dia lekat ah. Ni dah tadi. Tadi ni. Lekat mulut. Lekat mulut tu tak mau. Tak besar. Tak ni.
Dia nak tahu mudah rasa bawah ni kan. Oh. Tapi kalau kata dia Kalau tak nampak kita naikkan sikit tak? kalau kata ni selalu orang biar lah. Biar kita tengok. Dia tahulah. Kalau tak nampak kita naikkan sikit ke dia punya mulut dia? Ke macam tu ke apa? Gelak. Ada. Kecil buah ni. Kira. Kira boleh kira ni. Kira ni. Depan. Okey. Dua. Tiga. Empat. Tak ada. Tak ada boleh lepas ni Okey. Tiga. Depan. Berapa korang? 10. Ada handphone kat atas ni. Tak ada. Bang, apa tadi? Tak ada kan? Tak ada. Yang tadi tu? Kanan. Tak ada. Tak ada Tak ada. Mulut kecil kan. Ini tak ada? Tadi macam nampak dua dia tadi. Habis. Habis? Oh betul? Buat dulu lah. 25. 26. 26 lah. Semua 32. Buat dulu. Tak dapat dekat ni. Tak dapat. Ni cu 8 baris punya ni. Mana orang biasa bagi aku Batu dah dalam ni biasa buka mulut. Belum. Sama. Ni. Anak dia besar dah besar ke dah kecil? Tak jauh gitu. Telur apa dulu? Oh telur? Jam. Orang tak ada. Peluk. Memang. Oh, telur. Alah, Telur muda. muda lah. Muda. Apa? Muda. Allah Akbar. Telur muda. Cium. Telur muda lah bhai. Agak berapa kecil ni? Tapi kalau dah ada urat boleh kita anu ke? Ada urat boleh lah. Ha? Ada urat boleh anu lagi? Berapa biji telur lah? Puluh. Ada lebih Ada sikit. 10. Boleh tak? Sekejap lah, kalau misal kata anu ada urat boleh anu lah, masuk inkubator lah. Tak ada ah. Tengok. Muda. Tak pasal. Makan lah. Makan vitamin omega lah. Aduh, fresh ah. Omega. Minyak. Ya betul. Tak, memang fresh ah. Omega. Allah. Kau makan? Tak boleh buat apa-apa Ambil ni. sebiji telur ni. Cek makan rasa balik. Makan. Tak ada rasa apa. Untuk masuk mulut. Untuk apa? Telur silver Tak arwana. nak gigit, telan gitu lah. Jangan pecuh. Oh. Jalan gitu lah. Pecuh hanya. Elan lah. Telan. Tak boleh. Tapi kalau kita dah nampak tadi kan.
Kalau kita dah nampak dia ada telur, tapi kita tak confident yang telur ni. Ini tak boleh, ini tak boleh. Tak boleh. Pasal ni dah luar lah kan, ni dah luar. Tapi kalau kita nampak tadi kat mulut nampak telur muda urat tak ada semua, kita boleh lepas balik. Boleh. Ha? Boleh. Ini tak boleh. Makan. Apa rasa orang makan? Tak rasa telan lah. Tak apa lah. Ambil rasa song suji Ambil Ini bukan sedang ni. Oh. ambil tweet. Gigi pucuk. Dah. Telan. Ada apa? Abang anak arwana ni mampu. Makan. Makan ni. Baik kuat. Kuat. Oh, misal lu biji Kat dengan ikan lah. Lihat. Habis nak buat macam mana tak ada rezeki, tak apa lah. Yang penting belajar je lah. Okey, ni tak ada. Yang penting dapat pengalaman. Okey, tarik. Tapi kalau kita lagi 50 hari kalau kita tangkap mungkin dia ada anak dalam ni. Dia buat anak. Habis kalau macam tu punya telur tu agak-agak untuk berapa lama? 1 minggu, 2 minggu lagi untuk kita Ada harvest. lebih kurang lagi 3 minggu lah. 3 minggu lagi cantik lah Ada minum dah. Apa rasa Syed makan ni? Tak rasa apa. Biasa lah telur. Telan je. Jadi ikan manu je lah. Telur ikan mayong. Ikan mayong. Okey, ada lagi kita nak Ha? Tak telan je Alim. ke sebelah? Abang sebelah. Telan. Abang mana? Sebelah. Ni. Lawatan pun sebelah. Song kau apa? Kita cakap ikan. Ha? Boleh kita nak tangkap kelas sebelah? Jom. Mana tahu ada rezeki. Okey, kolam ni habis. Di mana? Tak habis tu tak apa lah. Itu ikan macam-macam. Ada macam-macam ikan. Situ ikan satu Malaysia sana. Okey. Kat sana ada insya-Allah ada. Oh, yang campur kan? Ha? Oh, campur. Ada. Ikan Ish. satu Malaysia. Peace. Mak nak tukar dulu.